Setiap transformasi bermula dengan sentuhan pertama, dengan senyuman yang menyambut, dengan tangan yang membantu, dengan hati yang memberi. Di sebalik kejayaan ini, wujud mereka yang bekerja tanpa suara. Banyak kita support daripada segi operation team dengan Usher Dewan dan juga kekemasan Dewan. Sebelum ni kami adalah seorang peserta juga di dalam IMKK. Selepas menjadi peserta, kami dipanggil sebagai kru ataupun volunteer bersama dengan Richworks. Masya Allah, saya nak berkhidmat kepada guru dan saya sungguh bangga tengok guru kita menolong ramai orang dan saya nampak hasil dia. Mereka bukan sekadar sukarelawan, mereka adalah jiwa di sebalik perubahan ini. Mereka pernah duduk di kerusi yang sama. Mereka pernah mencari arah, bangkit daripada kejatuhan dan membina impian yang lebih besar. Hari ini mereka kembali bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk membantu orang lain menemui cahaya yang mereka temui dahulu. Cabaran kami sebagai kru adalah terutamanya pada peserta lah. Peserta yang baru yang join dengan program Richworks, dia tak tahu lagi do and don'ts dia, terpaksa kuat kuasa kan pada mereka, jadi mereka agak kurang faham lah dengan keadaan semasa. Dan di sini kami meletakkan diri kami bagaimana kami boleh menyelesaikan masalah-masalah peserta di dalam Dewan serta di luar Dewan. Kita nak menegakkan undang-undang, terutama sekali house rules. House rules yang kita nak buat kat dalam Dewan ni, kadang-kadang orang pandang kita sebagai kru, ya, mereka tak ikut cakap kita. Daripada segi peserta tu nak kontrol, kadang-kadang kita kena memahami situasi mereka. Apa tujuan mereka datang sini dan saya juga nak bantu mereka dalam mencapai apa yang mereka citakan, apa yang mereka cari. Mereka bukan hanya sukarelawan, mereka adalah suara perubahan. Di sebalik setiap senyuman peserta, ada tangan yang menyokong. Di sebalik setiap sesi yang lancar, ada usaha tanpa henti. Ada usaha kami di belakang tabir untuk menjayakan majlis ni, jadi kami rasa ilmu-ilmunya lagi amat berharga kepada kami. Sepanjang bertugas juga saya boleh menambah sikit sebanyak ilmu lah. Kita top up mana yang mungkin daripada program terdahulu ada sebab setiap program doc ada perubahan, ada penambahan ilmu yang berlainan kalau orang ikut. Mereka adalah suara tenang di tengah kekalutan, tangan yang membantu dikala ada yang tersesat. Tanpa mereka, tiada kejayaan sebesar ini dapat dicapai. Mereka mungkin tidak berada di atas pentas, tetapi peranan mereka bersinar lebih terang dari lampu pentas itu sendiri. Menangani perangai-perangai peserta. Jadi di mana hati kita tu mendidik kita untuk lebih berhemah dengan peserta, lebih berhemah dengan manusia. Maklumlah kita ni berhubung dengan manusia kan. Kadang-kadang dia stres sebelum datang. So balik tu dia dah macam dia punya masalah tu selesai. Kita dah penat kan, kita dah hidup dengan kehidupan biasa, jadi kami datang balik terutama untuk bertugas lah, untuk berhemah balik. Kedua, kami macam kita nak tinggalkan dunia kita yang biasa, kita nak jumpa balik kawan-kawan. Mereka adalah tulang belakang, wira yang bekerja dalam senyap, tetapi meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Dedikasi anda adalah nadi program ini. Terima kasih kerana menjadi inspirasi kepada kami semua. Saya sangat bersyukur sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya dilahirkan di zaman kegemilangan Richworks ataupun khusus zaman kegemilangan Datuk Wira, Dr. Aziz Dan Osman. Okey, saya nak seru pada mana yang nak datang join kru Richworks. Jika anda nak datang, ikhlaskan hati. Macam Dr. Aziz selalu kata, bila datang kelas, kosongkan minda. Jangan expect macam-macam. Kita buat dulu, kita ikhlaskan diri kita, dan baru kita tahu impact dia selepas pada program. Kerja sukarela bukan sekadar tugas. Ia adalah panggilan jiwa. Anda tidak hanya menyumbang masa dan tenaga, tetapi anda membina mimpi, mencipta peluang, dan memberi harapan. Generasi muda, inilah masanya untuk anda menjadi sebahagian daripada perubahan ini. Jadilah sebahagian daripada keluarga sukarelawan Richworks. Bersama kita, bukan sahaja menyentuh hati, tetapi mencipta perubahan sebenar. Dunia menanti jiwa-jiwa yang ingin memberi, dan jiwa itu adalah anda. Ayuh, sertai kami. Jadilah pemangkin perubahan. Bersama, kita boleh mencipta impian yang lebih besar.